zaman ni, Ambali. Mana satu yang kau nak percaya sekarang ni? Ha? Seorang bosya tu yang ria ataupun seorang guru mursyid? Syaitan tu tak mengenal guru mursyid ataupun tidak. Mursyid itu terletak pada ilmu. Iman itu terletak pada akhlak. Lagi tinggi ilmu, Abi, lagi besar dugaan dia. Ya, bagus. Kau tahu tu. Kau tahu semua tu. Kau belajar tinggi, kau tahu kan? Aduhai mah, kekacauan yang tak dapat dibezakan hak dan batil. Walaupun Walid menggauli Mia, itu hak dia. Itu hak dia. Mia tu datang untuk dapat bimbingan Walid. Walid bagi dia perlindungan, makan, minum, keselamatan. Dia dah jadi hambanya. Kau tahu kan apa pengertian hamba dalam Islam? Kau belajar, kau tahu kan? Abi, Hamba itu adalah seorang yang belum merdeka. Dan Mia itu belum dapat kemerdekaan akhlak, moral dan tauhidnya. Nilainya seperti barang. Dan pemiliknya adalah Walid. Dia berhak melakukan apa saja yang dia nak kepada hambanya. Astagfirullahalazim. Maafkan Hambali. Abi dengan Walid ni dah jauh sangat, dah terpesong ni. Kalau Abi rasa yang Walid ni sentiasa betul disebabkan Walid ni seorang mursyid, saya yang tahu kesalahan ni harus betulkan. Saya tak boleh biarkan, Abi. Walid tu pun manusia biasa juga, Abi. Tak apalah. Kalau Abi rasa yang Hambali ni tak layak untuk betulkan semua ni, tak apa. Hambali sedar. Tapi Hambali akan bagi orang yang lebih layak untuk betulkan semua ni. Apa yang dah jauh sangat terpesong. Walid saya, Mia. Memang Mia isteri batin Walid. Sebab itu anak dalam perut Mia tu tak boleh dizahirkan. Sebab hubungan kita hanya pada batin saja. Ella tak tahu dia nak buat apa, Walid. Semua orang dah tahu dia mengandung. Macam mana, Walid? Mia sayang Walid. Mia masih nak jadi isteri batin Walid. Yang batin tetap batin. Kita tak boleh zahirkan. Walid nak Mia gugurkan anak tu. Lepas ni, siapa pula yang akan mengandung? Ha? Siapa yang bodoh sekarang ni? Kalau perempuan mengandung atas kerelaan diri dia sendiri, tak ada otak, tak fikir masa nak buat maksiat tu. Nak salahkan siapa? Nak salahkan lelaki? Lelaki, diorang biarkan je sebab apa? Sebab diorang lelaki. Habis tu kita ni, kita yang perempuan ni, apa jadi dekat maruah kita lepas tu? Korang datang sini nak cari apa? Jawab! Allah. Macam mana nak cari Allah? Kalau korang sendiri tak kenal diri korang. Macam mana nak cari Allah? Kalau iman sendiri pun tunggang terbalik. Murah sangat. Menyerahkan diri dekat lelaki tanpa menggunakan otak. Korang serah diri korang, maruah korang, kerana Allah ke? Dan terang-terang hukum Allah, berzina itu dosanya besar. Kalau nak cari Allah, kenapa langgar hukum Allah? Macam tu ke? Walid. Walid.
aku, Baiduri. Hah? Kau? Ya. Walid kata, kerana perjuangan dakwah, kerana Allah. Aku tak tahu nak tolak macam mana. Walid cakap, tak salah kalau suka siapa suka. Tak salah kalau suka sama suka. Astaghfirullahalazim. Dia buat aku macam binatang, Baiduri. Aku sama. Aku pun sama, Baiduri. Dia tak kisah apabila aku kata aku sakit. Asalkan dia puas. Aku takut nak bagi tahu siapa-siapa, Baiduri. Dia cakap aku isteri batin dia. Isteri batin? Dia bercakap benda yang sama dekat aku, Baiduri. Astaghfirullahalazim. Yang lain? Yang lain? Jawab. Syira? Syira? Engkau? Jawab. Jawab! Cakap! Cakap dengan aku! Aku minta maaf, Baiduri. Awak. Apa ni? Allah Akbar, Allah Akbar. Awak, saya betul-betul takut sekarang ni budak-budak tu semua habis. Habis kenapa? Walid. Walid tidur dengan semua budak-budak tu. Saya dah tak peduli dah. Sekarang ni, saya dah tak kira. Saya nak bawa juga keluar budak-budak tu malam ni. Diorang datang sini. Bukan nak dihancurkan sampai macam tu sekali, awak. Awak tahu tak diorang cakap apa kat saya? Walid layan diorang macam binatang. Diorang bukan pelacur tau, awak. Diorang datang sini, diorang nak Allah. Tapi ini ke? Ini ke apa yang Walid bagi? Tak apa. Kalau awak belum bersedia, biar saya. Biar saya yang buat semua ni malam ni. Saya dah tak sanggup lagi tengok. Tak, awak sabar sekali. Saya janji malam ni juga kita akan selamatkan diorang semua. Fatih nak belajar lagi, Bu. Fatih nak sekolah dekat luar sana. Fatih tak nak kahwin dengan orang tua, Ibu. Tolonglah Fatih, Ibu. Siapakah yang memiliki keramat wali Allah itu sebenarnya? Saya nak anda semua tahu supaya anda semua boleh membezakan yang mana benar-benar wali Allah dan yang mana yang penipu. Kerana di akhir zaman ini ramai sekali yang mengaku mereka ini adalah wali Allah. Namun apakah ciri-ciri seorang wali Allah itu? Mereka ini adalah orang yang beriman, yang benar-benar beriman dan tidak mencampurkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik
Dan apakah landasan keimanan itu? Landasan keimanan adalah 2 kalimah syahadah. Mereka ini tidak membatalkan perkara itu dengan melanggar perkara-perkara tauhid. Jika ini yang berlaku, mereka ini bukanlah wali Allah. Dan yang kedua, wali Allah ini adalah orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Mereka ini sangat menjaga perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Mereka menjaga solat fardu, solat sunat, solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surah Yunus ayat 62. Tak, sekarang ni takkan korang tak tahu dia pergi mana? Tak tahu. Tak tahu. Ya. Sekarang ni sikit-sikit nak berahsia. Semualah nak berahsia. Maklumlah persaingan Walid kan? Sikit-sikit Walid. Semua Walid. Tak, yang hilang sekarang ni Mia dengan Syira kan? Pagi-pagi tadi lagi diorang dah keluar. Rasa diorang tak ada kat dalam ni. Sebab aku nampak Syira keluar bawa handbag. Mia! Mia! Mia hilang, cari Mia! Mia! Akak Mia hilang, Kak. Tolong cari Mia, Kak. Mia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nur Amia binti Khalid, sila laporkan diri anda ke Pondok Muslimah dengan segera. Saya ulang. Kepada Nur Amia binti Khalid, sila laporkan diri anda ke Pondok Muslimah dengan segera. Dan kepada sesiapa yang tahu di mana keberadaan Nur Amia, sila laporkan ke Pondok Muslimat. Jazakallahu khairan. Mia hilang. Mia hilang? Dah cari betul-betul ke? Dah cari kat belakang tu? Tak ada. Saya risaulah awak. Dah lah dia tengah mengandung. Kalau jadi apa-apa kat dia macam mana? Dah kalau budak-budak pondok tu tak tahu dia pergi mana? Dia kata kali terakhir dia orang nampak Mia, Mia pergi jumpa Walid. Kalau Walid apa-apa kat dia macam mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini saya masak asam pedas, telur ikan mayu kegemaran Walid. Nak makan? Saya siapkan. Rabia, masuk. Walid ada hal nak musyawarah dengan kamu. Kenapa boleh jadi begini? Jadi apa Walid? Baiduri. Seperti yang saya pernah beritahu Walid sebelum ni. Baiduri ni keras. Susah nak dilentur. Kenapa tak pantau? Saya bukan bersama dia 24 jam, Walid. Dia licik. Hari ni dia hilang pun saya tak tahu. Dia ni melampau.
Ya, Walid. Dia buat jihad ni seperti dia punya. Habis semua undang-undang dilanggar. Ada yang tak kena. Walid tak peduli. Walid nak kamu pantau dia. Budak ni tak boleh dididik dengan kekerasan. Kena guna kebijaksanaan. Bahaya. Kalau kita tak tundukkan dia dari sekarang. Baik, Walid. Apa agaknya perasaan Umi kalau satu hari tiba-tiba Fatin anak Umi jadi sama macam Mia? Umi reda je ke, Mi? Ayu dekat Umi. Tolong kesiankan mereka. Tolong bantu mereka, Umi. Selamatkan diorang, Umi. Umi Hafizah, Walid nak jumpa. Mira! Mira! Hati-hati. Kecil. Mira! 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walid, Mia ada dekat mana? Mia, Mia. Mia bukan ada dengan Walid. Sebab dia dah hilang. hilang ke mana pula? Tadi dia bukan ada dengan Walid ke? Walid tak tahu? Tak. Walid berjumpa dengan dia tadi, dia mengadukan hal dia. Kemudian Walid pulang ke sini. Kau tak perlu duduk dalam jihad ummah ini kalau sekadar nak menunjukkan ilmu kau pada kami. Saya bukan nak bercakap tentang ilmu yang saya belajar dari Mesir. Saya tahu ilmu Umi jauh lebih tinggi daripada saya. Tetapi saya nak bercakap tentang ilmu ihsan. Antara tanggungjawab utama sebagai seorang Muslim agar selamat dunia dan akhirat bukan sahaja wajib melaksanakan rukun Islam,
dan bukan sahaja wajib untuk meyakini rukun iman. Antara tanggungjawab sebagai seorang Muslim juga adalah mencapai makam ihsan, iaitu apabila dia menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya. Sekiranya dia tidak dapat melihatnya, maka dia perlu merasai bahawa Allah sentiasa melihatnya. Ketiga-tiga ini, iaitu Islam, iman dan juga ihsan, adalah kesempurnaan agama untuk setiap Muslim. Tidakkah Umi merasa yang Allah sedang melihat segala perbuatan maksiat yang berlaku dalam jihad ummah ini? Dan Umi sebagai seorang pemimpin hanya melihat dan membiarkan sahaja. Maksiat apa yang kau cakap ni? Menjadi seorang ibu adalah kudrat yang diberikan pada setiap perempuan. Perempuan adalah jantung kepada setiap kehidupan berkeluarga. Mereka di dalam jihad ummah ini menganggap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam ini seperti ibu mereka sendiri. Perempuan yang melindungi maruah mereka dan bukannya mengabaikan penganiayaan yang berlaku terhadap mereka. Umi tidak faham apa yang saya cakap ini atau perlu saya memahamkan Umi lagi? Dan sekiranya Umi memang betul-betul tak faham, bermakna Umi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, Umi tidak layak untuk memimpin ummah ini. Perempuan sepatutnya tidak merosakkan maruah perempuan lain. Dan seorang ibu tidak akan menghancurkan hidup anaknya. Dan seorang isteri tidak akan merelakan suaminya hidup bergelumang dalam maksiat. Assalamualaikum. Yang itu tak apa, Walid. Kalau dekat sini tak ada siapa yang boleh kawal Baiduri, biar saya yang membimbing dia. Saya sanggup jadi suami zahir dan Walid suami batin kerana Allah dan Rasul demi perjuangan dakwah kita. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Aduri, kenapa? Saya siapkan barang kita, Bu. Bu, kita keluar malam ni juga. Aduri cakap apa ni? Oh, Ibu tahu kan apa yang Baiduri cakap? Sudahlah. Takkanlah Ibu mesti lagi nak pertahankan jemaah-jemaah dekat sini, Bu. Ibu tolonglah, Bu. Ibu masih tak percaya lagi cakap Baiduri. Kita keluar, Bu. Kita keluar, Tempat ni bahaya, Bu. Orang-orang dekat sini bukan saja sesat, Bu, tapi dah gila. Baiduri dah tak tahan nak tengok apa yang diorang buat kat jemaah dekat sini, Bu. Tolonglah, Bu. Kita keluar, Bu. Tolonglah, Bu. Percaya cakap Baiduri, Bu. Kita keluar. Baiduri. Mia. Kenapa, Syirah? Mia, kenapa? Dia ke hospital. Pendarahan teruk. Kenapa? Walid sama gugurkan kandungan tu. Allahu Akbar. Baiduri, Mia cakap dengan aku, kau seorang je boleh tolong dia. Dia tak nak orang lain tahu. Ini rahsia. Okey. Tolong dia kesian dia. Aku takut jadi apa-apa dekat dia, Baiduri. Okey, Syirah, kita tolong dia. Kita tolong. Walid, jangan, Walid. Hentikan. Kau guna agama untuk menghancurkan perempuan. Kau memang sial. Neraka tempat kau.